Baru-baru ini kita telah pun dikhabarkan bahawa negara-negara seperti Australia, Amerika Syarikat ataupun US telah pun mengetatkan kemasukan pelajar-pelajar daripada beberapa buah negara. Dan saya rasa ini merupakan satu berita baik, satu peluang yang baik kepada PPT negara kita untuk mengambil kesempatan daripada dasar ataupun polisi yang dibuat oleh negara-negara tersebut untuk menarik pelajar-pelajar daripada negara-negara lain yang bercadang untuk ke negara tersebut untuk mengalih destinasi mereka, direction mereka kepada negara Malaysia untuk tujuan melanjutkan pengajian tinggi mereka. Dan kita mempunyai kekuatan dalam menarik minat pelajar-pelajar tersebut untuk datang melanjutkan pengajian mereka ke negara ini kerana kualiti pendidikan kita yang telah pun mendapat pengiktirafan daripada dunia merupakan salah satu senjata utama yang mampu untuk kita menarik. Justru kita menggalakkan PPT ataupun IPTA kita dan juga IPTS kita melakukan promosi yang hebat agar pelajar-pelajar tersebut mampu ataupun berminat untuk datang ke Malaysia. Sudah pasti promosi-promosi boleh dilakukan dengan pelbagai cara, sama ada melalui konferensi-konferensi yang dianjurkan di peringkat antarabangsa ataupun melalui seminar-seminar yang kita sendiri laksanakan ataupun melalui media-media sosial yang boleh kita gunakan pada hari ini. Dan saya rasa kesempatan dan peluang ini tidak akan berlarutan sepanjang masa. Jadi kita ambillah kesempatan daripada polisi yang telah dibuat oleh beberapa buah negara di dunia yang mengetatkan kemasukan pelajar antarabangsa. Maka kita ambil peluang tersebut untuk menarik sebanyak mungkin, seramai mungkin pelajar agar hasrat YBM kita, Datuk Seri Diraja Dr. Zamri, untuk mencapai 250,000 pelajar antarabangsa menjelang 2030 akan menjadi kenyataan ataupun realiti. Dan saya yakin dengan kerjasama semua pihak, IPTA dan IPTS kita mempromosikan pendidikan kita, mempromosikan program kita, saya pasti ramai pelajar-pelajar daripada negara-negara lain berminat untuk melanjutkan pengajian tinggi mereka di Malaysia.